Hi YouTube, welcome back to my channel. Hari ni nak keluar pergi basuh kereta kejap. Lepas pergi basuh kereta, lepas tu nak pergi ke bazar. Hope hari ni tak jam lah sebab orang ramai dah balik kampung kan. So tengok lama sampai dah tempat basuh kereta. Tapi ramainya. Nampak tak? Ui, beratur bhai. Tak apa, aku try pergi tempat lain dulu. Aku sekarang try pergi dekat area Seri Rampai, car wash dekat area Seri Rampai. Sebab malam ni aku kena pergi KLIA. Buat apa aku pergi KLIA malam ni, nanti aku beritahu korang, okay? So macam biasa, yang mana belum subscribe lagi channel aku, please subscribe channel aku. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Alright guys, so sekarang aku sambung drive dulu. Guys, aku dah nak sampai. Oh, dekat sini tak ramai lah orang Alamak guys, tengok. Aku tak tahu korang nampak tidak cuaca. Sekarang macam nak hujan. Tapi guys, kena basuh jugalah kereta sebab dah lama tak basuh. Tengok banyak tak kereta. Okay, kita dah sampai dah. Tak banyak kereta kat sini. Ada lebih kurang 1, 2, 3. Aku ke 3 queue. Diorang start basuh dah guys, sekejap je. Kalau tunggu dekat car wash yang dekat Petron tadi, aku rasa time ni tak basuh lagi ni. Semua banyak kereta tadi aku tengok beratur, ada 2 line kot. So ok lah, bagi diorang basuh dulu nanti. Ok guys, basuh kereta pun dah siap. Sekarang aku nak pergi ke bazar Ahmad Melawati. Tengok hari ni banyak lagi tak kedai yang buka. Tengok sebelah sana cerah, sebelah sini gelap. Mungkin sekejap lagi hujan tadi. So jom, sekarang kita pergi ke bazar Melawati dulu. Nanti dah sampai, kita tengok banyak tak kedai yang buka hari ni. Okay guys, sana sebelah kanan tu, nampak tak payung tu? Itu bazar dia. Tu ni bazar Taman Melawati. Cek parking dulu lah. Cek parking dulu. Okay guys, kita standby bawa payung sebab cuaca nak hujan. So jom, sebab cuaca tengok macam nak hujan, so kita bawa payung nak siap. Ni ramai beratur ni. Semua station. Nak makan apa ni? Buka riba. Sekejap. Ayam seko. 33 harga. Narik pula ayam seko dia. Bang, separuh half. Sos dapat sos apa je bang? Sos kita kena tambah RM4 lah satu. Setiap satu RM4? Ya betul. Tadi aku tak faham. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat raya. Terima kasih. Apa ya, Bang? Lemon blue. Plastik bang? Gelap hujan. Jangan. Tu dah turun ni. Gelap tu ni.
Ini kak? Sekejap bang. Okey. Baik, terima kasih. Sama, terima kasih. Jom balik dah nak hujan ni. Okay guys, aku dah beli makanan. Aku beli ayam separuh dengan lemon blue. Right, so sekarang aku nak balik ke rumah dululah. Alright, jom. Nanti malam aku sambung. Jom balik dulu. Hi guys, so sekarang aku dalam kereta. Kan tadi awal video aku bagi tahu aku nak pergi KLIA malam ni. Tapi sebelum pergi KLIA tu, aku pergi Pandai Indah dulu, pergi Ampang, ambil member aku. Lepas tu kita orang akan pergi KLIA lah. Tapi aku rasa sebelum pergi KLIA tu, mungkin kita orang akan pergi singgah mana-mana tempat kot untuk Moreh dulu. Sebab dia punya flight siang besok, pukul 1 kalau tak silap aku. Dia punya flight nak ke mana nanti kita tanya tuan badan. Okay, so sekarang kita pergi ambil dia dulu kat Pandai Indah. Guys, aku dah sampai rumah member aku dekat Pandai Indah. Sekarang aku call dia kejap, suruh turun. Mana nombor dia ni? Tak dapat pula call dia. Kejap aku call pakai WhatsApp lah, buat loudspeaker. Pian. Hello. Weh, aku dah sampai kat bawah ni. Weh, apa tak cakap? Sekejap aku turun. Aku baru sampai je ni. Okay, turun. Okay. Right, okay. Okay guys, aku dah ambil member aku dekat Pandai Indah tadi. Sekarang kita on the way ke Cyberjaya dulu, tempat Moreh. Pian, kau naik flight balik kampung, balik ke mana? Balik seberang, pergi Surabaya. Tak jauh je kampung kau. Esok flight pukul apa? Dalam pukul 11 lebih macam tu lah, dekat pukul 12. So alright, so sekarang kita orang nak pergi tempat Moreh dulu dekat Cyber. Kita Moreh dulu, lepas tu baru hantar dia dekat KLIA 1. Alright guys. Okay guys, kita orang dah sampai kat Cyber, tempat Moreh. Alangkah sedihnya. Kenapa Pian? Tutup. Aku rasa sebab lagi 2 hari nak raya ni, Semua balik kampung. orang nak bakal balik kampung lah. So sekarang kita orang on the way pergi KLIA terus lah, cari dekat sana. Sedih. Kalau dekat area sana tak ada juga, masuk terus dalam KLIA tu. Dalam KLIA tu confirm banyak restoran buka. Lapar ni guys. Okay, tak apa, jom kita gerak dulu, nanti apa kau update. Okay guys, tadi nak pergi Moreh dekat Cyber, tapi tempat Moreh kat Cyber tu tutup. Last kali datang dekat Sepang, restoran Al-Arafah Maju. So Moreh dekat sini je lah. Lepas tu hantar member aku pergi KLIA dan balik. Maggi goreng ayam, tak ada sayur. Jom makan dulu. Sayur. Ni aku rasa ayam ni pakai ayam kampung ke baby ayam ke kecil-kecil ayam. Kena letak chili sauce tu. Makan dulu. Macam review makanan ni. Okay guys, dah siap Moreh dekat Mamak, dekat area Sepang ni. Tak jauh dengan KLIA lah, lebih kurang dalam 6 minit je. Sekarang ni nak proceed ke KLIA, hantar member aku. Lepas tu gerak balik ke rumah. Dah, jom. Gerak lu. Okay. Selamat Raya. Kosong-kosong. Apa-apa jumpa lagi. Okay. Berapa Roger? Jumpa. Ciao. Ciao. Bye-bye. Okay guys, dah drop member aku kat KLIA. Sekarang balik ke rumah je lah. Dah pukul berapa ni? Dah pukul 1.39 pagi. Hey, malasnya. Dah kenyang makan, nak drive ni malas sikit.
Okay, so hari ni 20 hari bulan Mac 2026, last day puasa. So esok dah raya, tapi aku masih dekat KL lagi. Aku tak balik kampung tahun ni sebab aku kerja. So ini pun aku nak kena pergi kerja ni sebab hari ni aku kerja. So jom aku pergi kerja. Tripod jangan lupa. Hari ni kita pakai santai je sebab rasanya orang dah ramai cuti, start cuti ni balik kampung. Ya, ini office aku, tapi kita pergi toilet dulu. Cuci muka sikit. Muka macam baru bangun tidur. Aku segera sikit. Kita masuk office, tengok siapa ada. Betul-betul kosong office. Tak adalah, tengok macam suram hari ni. You dengan siapa tadi? A few moments later. Okay guys, so sekarang aku nak pergi cari makanan. Tak tahulah bazar ada yang buka tak buka lagi, tapi aku try pergi bazar dekat Bukit Bintang dulu. Tengok ada buka ke tidak. Kalau tak buka, pergi kampung baru. Kalau tak ada juga, carilah apa-apa yang boleh iftar untuk hari ni. Alright, jom. Ada yang meniaga lagi, cantik. Nasi lauk asin apa? Boleh. Nasi apa putih lemak? Nasi putih. Nak ambil apa, ayam ke? Kalau ayam yang ini. Okey. Ini sayur sebelah. Letak telur mata 2 dalam nasi sekali.
Dua ya. Dua, telur mata. Okay guys, dapat juga beli nasi campur untuk iftar kejap lagi. Sekarang jom balik office. Duduk kat luar lama-lama tak boleh apa, panas. Okay guys, dah dapat dah nasi campur dekat Bazar Bukit Bintang. Okay lah, ada dua kedai je. Satu nasi campur, lagi satu kedai air. Satu aku tak beli air, aku beli nasi campur je untuk iftar malam nanti. Alright, sekarang aku tengah on break, meal break. Start tadi lah masa aku keluar beli makanan tadi. So sekarang lebih kurang ada 37 minit lagi. So relax sekejap sebelum kita masuk start kerja balik. Alright. Guys, waktu rest dah habis, waktu rehat dah habis, jom masuk kerja balik. Guys, aku dah habis shift. So sekarang nak on the way balik. Sebelum tu check dulu tutup lampu apa semua. Kitchen dah tutup, pantry tak ada tinggal, semua dah ada. Alright, ni pun kena juga. Okay guys, malam ni adalah malam raya tahun 2026. So aku baru habis kerja, nak on the way balik ke rumah. Sekarang ni pun makan belum lagi ni. Iftar tadi minum air je. So ni makanan aku yang aku beli tadi, aku boleh makan kat rumah. Alright, so jom. Good morning. Alright, so hari ni adalah first Syawal 21 hari bulan Mac, hari Sabtu, dan adalah hari raya pertama. So untuk tahun ni raya, aku mesti raya seorang kat KL. Aku pun baru bangun. Dah bunyi azan subuh. So aku kena pergi siap-siap, ready semua, pergi ke masjid dan ready untuk sembahyang raya juga. Alright, so jom follow aku tengok apa aku buat hari ni. First Syawal aku raya seorang-seorang dekat KL. Alright, jom. Welcome back. Okay, so aku pun dah siap semua, dah ready nak pergi ke masjid. Sekarang dah almost pukul 7. So kalau aku check kat Google tadi, solat Aidilfitri dijangkakan pukul 8.30. So aku rasa pukul 7 elok pergi. 7 pergi awal sikit, awal 1 jam. So tak adalah nak bersesak dengan orang ramai nanti. So kita pergi awal, lepak kat masjid. Alright, so aku ada fikir nak pergi masjid mana hari ni. Lagi peraya seorang kan, aku rasa mungkin aku pergi section 2, Masjid Usama. Okay, so jom pergi masjid. Hai guys. Okay, aku plan nak bawa motor hari ni, tapi korang tengok dekat luar cuaca dia agak mendung, gelap sikit, nampak macam nak hujan. So aku decide aku bawa kereta. Sekarang masih awal lagi, so aku keluar awal sikit lah. Adalah berebut nak parking kereta dengan orang. Alright guys, jom pergi masjid.
Okay. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay guys, baru siap solat Aidilfitri untuk tahun ni. Apa benda lah? Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Selamat Raya. Baru siap. Dia waktu mana? So sekarang aku nak pergi breakfast dulu. Dekat mana? Jom lah aku tunjuk korang dekat mana. So sama juga macam last year. Lepas solat Aidilfitri, aku pergi ke restoran tu untuk breakfast. So jom lah aku bawa korang pergi ke restoran yang aku nak breakfast tu. Guys, nak keluar masjid pun jam guys. Aku ingat tak ramai ke? Ramai juga orang kerja kat KL. Kerja kat KL pula, raya ke KL. So ini kira macam team raya KL lah, bersusun satu-satu keluar. Alright, jom. Okay guys, aku dah sampai tempat aku nak breakfast. Ni dia. Kat sini mi kari dia sedap. So jomlah kita masuk breakfast dulu. Aku pun tak breakfast apa-apa lagi ni daripada pagi tadi. So jom kita masuk breakfast dulu. Say. Okay guys, sekarang dah dalam restoran. Sekarang kita order dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ni menu buka menu breakfast raya Aidilfitri. Orang makan lemak, tapi aku makan mi kari. Okay guys, jemput makan dulu. Stop. Kan sambil tengok vlog The Lucas family. Vlog diorang ni best. Aku tengok. Aku adalah seorang dua punya subscriber. Orang Malaysia KL tinggal dekat Johor.
pada kahwin dengan Wan Jemeni. Okay guys, so itulah vlog aku untuk hari ni. So, first day raya sorang-sorang dekat KL. Bangun pagi, pergi sembahyang raya, lepas tu breakfast dekat Old Town White Coffee. Dah settle. Itu je aktiviti aku hari ni, vlog aku hari ni. So selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Alright guys, jumpa lagi next video. Thank you guys.